Hai, Assalamualaikum. Saya Madinah Betimah Faiz, pengacara UATV, TVPSS, SK Bandar Baru Bangi. Saluran informasi anda. Pada Mac 2025 telah berlangsungnya Majlis Penutupan Nahiyah Ramadan. Program ini merupakan program yang diadakan setiap tahun bagi menghargai Ramadan yang akan berakhir. Bulan Ramadan perlu dihayati dan dipenuhi dengan pelbagai amalan wajib dan sunat agar kehadirannya dirasai. Maklumat akhir Ramadan adalah bagi melahirkan insan yang bersih dari segi rohani dan jasmani melalui ibadah, puasa dan amalan sunat yang lain. Oleh itu, Panitia Pendidikan Islam SK Bandar Baru Bangi telah mengadakan pelbagai program bagi meraihkan suasana bulan Ramadan. Selain dari itu, penyampaian hadiah pertandingan da'i cilik, hafazan, menyampaikan bakul asnaf dan agihan duit raya juga turut diadakan. Diharapkan melalui program Ihya Ramadan ini dapat memberikan kesan dan penghayatan kepada semua murid dan warga SK Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, Ihya Ramadan pada tahun ini telah berjalan dengan jayanya, berlangsung dengan baik. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh warga SK Bandar Baru Bangi, terutama para guru yang telah menyumbang tenaga untuk sama-sama menjayakan program Ihya Ramadan yang berlangsung di foyer, dan juga kepada para penyumbang duit raya kepada anak-anak murid SK Bandar Baru Bangi. Semoga Allah memberi sebaik-baik ganjaran kepada guru-guru sekalian. Guru-guru dan juga AKP juga tak dilupakan. Harapan saya semoga Ihya Ramadan pada tahun hadapan akan berlangsung dengan lebih baik, ada penambahbaikan dan juga terus mendapat sokongan daripada warga SK Bandar Baru Bangi. Semoga program ini dapat membentuk sasiah murid dan mendorong untuk melakukan lebih kebaikan supaya mendapat ganjaran pahala dan memberi impak yang positif kepada semua murid. Sekian sahaja untuk episod kali ini UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Bye.